Hello, welcome back to the Brokered Podcast with your host. I'm Hairul. Hairul ke tu? I'm Ritz. Ritz ke tu? I'm Zulas. Zulas lah tu. Of course. Here we go. Bro code. Yeah. Lama tak dengar aku ni. And bro code, the bro code. Ritz, Zulas, Hairul, let's go. Bro code, the bro code. Talk about the world, everything we know. Bro code, the bro code. This is the place. Welcome to the show. Lagi sikit. Banyak dah macam kau Tarik sikit, aku tunggu kau masuk. Tarik sikit. Tak masuk. Okay guys, welcome to the show. Selamat Yes. datang ke podcast kami, The Brokered. Podcast. And kita bukan broadcast, kita podcast you all kena ingat, kita bukan mouth to mouth. Kita nak you all buat kita word of mouth. Masih Tolong kita remind dia. Kita remind dorang-dorang yang masih ingat tu mouth to mouth. Kita nak you all buat word of mouth. Tolong sharekan kita punya podcast. Tolong Kecoh tu Tolong ramai ramaikan. orang share aku tau tu benda mouth to mouth tu. Itu ribu juga. Kita punya reel yang mouth to mouth tu ramai sih yang excited, yang ketawa, yang menangis. Ada orang DM aku sampai gitu. Cakap apa ni kelakar gila macam mouth to mouth apa. Diorang tanya siapa Malik ni. Diorang actually nak tengok muka, tapi datang kita belum buat recording video lah. Betul. Tapi kita memang Malik tu kita buat ni sikit lah, rahsia. Rahsia memang betul. Kalau nak tahu try cari nama dia. Terus kalau Malik ni kira macam ni, macam Russell Lee. Oh, betul. Aku pun nak cakap, so lain kali kalau kita bawa dia juga, dia datang pakai stoking hitam kat muka. Tapi stoking aku lah. Busy. Dia Dia tak nak pakai, berbual dia lagi. pakai. Dia tidur. Yang belum cuci beberapa hari ni. Tidur terus. Tidur terus. Ni tak Rukia pun tak bangun. Tak boleh. Kena renjis. Tak boleh mouth to mouth. Renjis dipilis. Ditemuiakan adalah dihapus siram si air mawar Aku pengantin lah. direnjis macam lagi macam Cukup lah. Cukup. pengantin tak sama lain Apa tu? Ya. tak kan ada satu part dia macam lepas tu dia macam ada orang nyanyi macam ada macam berbual tapi nyanyi sikit kan tak dengar Tak dengar. Tak ingat. aku dah tak tahu aku rasa aku nanti suruh kau dengar betul lah Tak keluar. ada Asal dah caji abang. Aku dah maklum risau, dah 3 pagi Aku dah risau Syul. Last keluar bunyi apa? tak aku ada dia macam berbual tapi nyanyi lah dia Okay. yang penting pengantin Dia berbual nyanyi. Banyak orang gitu. Dia berbual tapi dia nyanyi, tapi dia kan nyanyi tapi dia berbual. oh is it apa ni aku boleh Dia tak boleh ketawa guys. Jangan buat kelakar. Jangan, Upload saya terus. Pressure. Dia bukan pressure. Dia panas. Dia bukan pressure. tak kita tengah buat satu challenge buat podcast sambil berpeluh Betul. pasal kalau tak kita selalu ngantuk betul tak Jadi macam exercise. Jadi tak payah nak exercise. Yes. Kita keluarkan Selalu. lemak-lemak. Sambil kurus lah. betul Lemak-lemak kita keluarkan. Ya. Betul. jadi Lepas kita tu, tak payah moisturizer tau muka dah kilat dah yes. Cuma kejap lagi air Muka satu tak botol senonoh. lah. Apa yang kilat? mau pula Apa mau? mat kilau jadi mat kilat apa ni aku bual Mat kilat mat kilat Mat kilat. Mamat kilat lah kira. Mamat exist Benda macam Fumakila. Fumakilat. Apa tu? Fumakila. Fumakila apa satu Tu kan nyamuk punya ni. Mosquito bat. Dulu kecil-kecil kat Malaysia kan. Oh, sorry. Fumakila. bukan Tak tahu tahu. sorry kita lain generation Ya, betul. Lain. Tapi Syakila kenal? Syakila Siapa yes. Itu misteri. Misteri mimpi Syakila. Yeah. Okay. Rit saya Mana sikit. Syakila. Manakah menghilang Lain dia. diriku Sendiri hanya dalam bayangan. sebuah misteri. Okay dah cukup guys. Kalau orang tak tengok muka kita, harum tiada wajah. Yeah. dah give up. Aku dah tak ingat. Dah lah. Okay. Apa? Hari ni apa? Aku stres dah dengan korang. Topik tadi. Kau stres. Betul Singaporean selalu stres. Baru kita berbual last dia one of them lah. last episode. Ya, tapi aku tak cakap pasal apa. One of the reason is friends. Maybe kita bawa lagi next topic lah. Podcast Apa tambahkan? friends.
podcast friends spesifik Kau boleh komen lah kat situ. One of the reason Okay, friends. nanti aku Tapi dia cakap komen. dia tak bukan friends biasa, dia podcast friends. Kira kan orang yang ada podcast je stress. Wih, banyak gitu orang yang ada podcast. Oh. Aku tak cakap dorang lah, aku cakap aku. Yalah, Oh. kau stres dengan kawan orang lah. Kawan aku lah Podcast, yang buat orang podcast. friend-friend yang podcast. Oh, Tapi kira kan- bukan podcast ni lah. Aku ada 2-3 podcast apa. Oh, is it? Hmm. Oh. Nantikan lah. Nantikan siapa? Nantikan lah podcast aku yang lagi Nanti. 2-3. Tak, aku rasa tak popular pasal so far tak ada dengar pun. Kalau popular dah dengar apa nama kau? So Fazul baru. So far Macam aku pernah dengar Brokot podcast je. So far tak ada dengar lain. Tapi pun tak popular juga Brokot. Tak okay, sorry. Jangan nanti lepas ni orang viral kan. Guys, tersinggung lah budak-budak ni. Tak, kita buat ni lah reels dia, lah. dia cakap apa Brokot tak popular, korang turun viral kan. Betul. Kasih dia, kasih sabar dia, Yes. itu tunjukkan dia. Yes, nama saya Ritz. Aku nak hantar ikut juga. Su dia. Terus saya takut Tu jangan kasih Chan. Surat, tunggu surat ni surat lawyer. Surat. Oh, dah main lawyer sekarang Jangan kasih Chan sekarang. Dulu kau lain. Sekarang dah Sekarang gini orang pun main lawyer, danger. lawyer Dulu semua kira Jangan- walk away lah. Jangan main lawyer sangat lah. Jangan banyak main lawyer. Asal? Tak nak, aku tak tahu lagi. Aku tak nak komen. Tak apalah. Nanti aku komen Tak, dia dah tak salah. faham. Aku selalu Tak apa, otak nanti- aku bersih je. Apa sih? Asal? Asal kau? Asal cakap otak bersih? Otak aku bersih lah. Otak bersih. Pasal Asal aku tak ada fikir nak main lawyer. Tapi main lawyer tak kotor apa? Ha. Aku cakap jangan main Tak, banyak lawyer Actually lah. kadang main lawyer kotor juga. Kadang pakai lawyer untuk orang. Pakai lawyer, main lawyer 1-2 okey lah. Kau jangan main banyak-banyak. Tapi zaman dah berubah. Kalau dulu orang suka santet ni semua ni kan. Santet. Betul. Sebut apa santet? Apa santet lah? Santet. Ted. Ada ted. santet lah. Santet kat tempat ni. Santet City. Convention center. Santet. Jadi orang suka santet. Sabar-sabar tu apa? Kelantan Tapi Jabat- kau tak salah juga. Dulu memang orang suka santet. Jabat Dulu eh. dulu. Dulu Dulu orang suka Sekarang santet Ion juga. Sekarang Ion. MBS. Ion tak Ion mati je tengok. Ayo Banyak bukan tak banyak Singaporean lah. Tapi orang dulu pergi Shopping santet. mall banyak Indonesian, banyak. Yes. Foreigner lah. Pasal different. orang suka tengok tempat itu kan. Kita dah tengok dah malas. Aku tak malas lah. Aku so far aku selalu beli kat kau sana je. ajak Aku pergi sana beli barang-barang terus balik lah. Kira kan kaya lah. Kira tu je cakap. Aku tak tahu nak komen. Tadi kau cakap apa? Santet apa santet? Santet. Dia cakap Ayalah. santet. Dia Santet. kira macam orang Kelantan. Mungkin Jab- Kelantan. Jabate. Jabate. Pengangkut. Bukan Pegako. Kelantan. Jabate. Pengangkote. Pegang kote. Jal deh. Jale. Jangan Jabatan. main. Nanti kena. Betul. Jabate. Jabatan Pengangkutan Jalan. Kalau Kelantan Jabate pegang kote jale. Pegang kote. Aku tak tahu bukan aku Nama dia Ritz. Saya tak Tadi nama kenal. kau Riz. Tak. Tukar pula. Tukar. Betul lah. Memang dorang punya Telo Kelantan kan gitu kan. Tapi talking about Kau confident tak confident ke ada Confident, buat joke? confident. Okay. Unless dorang kat sana don't joke lah. Pasal aku pergi Kelantan dulu, dorang akan sebut that word. Dorang- Jadi kita boleh double confirm dengan orang-orang Kelantan, boleh komen betul atau salah pronunciation Ritz tentang Jabate. sebab dia cakap Ritz, Kote Jale. Diorang prank kau lah. Maybe Berpeluh aku. Tak apa, jangan bereja. Jangan bereja. Pressure. Dia duduk sebelah aku, dia segan. Stres. Tapi dulu Hairul pun banyak pegang hotel juga. Sampai sekarang. Apa? Apa? Pegang hotel lah. Pengangkutan. Pengangkutan. Jalan. Dulu kau Kau jaga kan- traffic kan? Kau kan ni kadang drive around pengangkutan lah. Itu Kau kereta pengangkutan ke? Pegang hotel. Dulu time NS lah. Tak, sekarang pun kau drive kan sekarang. Aku drive lah. Jadi pegang hotel. Emang apa Pengangkutan lah. Kau pengangkutan. pengangkutan the word. Tapi bahasa Kelantan is pegang hotel. Pegang kote. Pegang kote. Pada aku pegang. pengang kote. Kalau kau dulu ada tak? Pengang tetap sama. Tak, masalah kau ada Dia pegang tak kote dah dulu. Ah. Tak ada, sekarang kau pegang kote Zul. Guys, Pengangkutan. guys, maafkan kita lah. Maafkan aku lah. Teruk ni dua. Bukan ni dua. Apa? Teruk kau. Nama dia Ritz. Dia Zulas. Aku tak cakap apa-apa. Kau Zulas. Dia yang bilang aku tadi Kelantan betul lah tu word dia. Pegang hotel. Jadi pengangkutan. Tolonglah kawan kita di Kelantan. Cuba. Pengangkutan tu macam kereta. Kau nak Kereta. tak nak kau pegang Zul punya kereta. Kau naik Macam gitu pengangkutan kan. pengangkutan. Sama lah. Jadi apa? Kereta dalam Okay, Kelantan apa? example Hairul naik pengangkutan. Hairul naik pegang hotel.
Pengangkutan Zul. Kereta kau lah. Hairul pegang Hairul kote Zul. naik pengangkutan Zul. Macam gitu. Tak ya, Hairul pegang kote Zul je. Short form. Itu tak boleh. Problem topik Ranger. Betul. Aduh. Tapi kan lagi ni, kalau Hairul dah duit pengangkutan Zul. Itu lagi wild. Ya, aku okey je pasal orang yang pegang, aku pegang. Kita kau. Kita kau. Tak nak pegang. Aku tak kisah, aku drive orang apa. Oh betul juga. Aku okey je. Dia aku boleh buat ramai, jangan takut. Oh ramai. Tapi kita kau kecil, kote kau kecil kan? Ah, besar sih. Kalau nak- kalau pe- ah, kalau kereta boleh ramai orang besar. Besar. Okey, aku tak nak komen lagi. Takut. Takkan dia berdosa. Oh. Tak, aku tak ada ni. Tak ada. Aku Betul lah. Aku suka kutuk Pengangkutan aku besar. pengangkutan orang. Oh. Okay guys, jadi itulah topik tentang pengangkutan ni memang panjang Dah 20 minit sih. Kadang-kadang dia je cerita pendek. Kadang panjang. Itu jadi panjang. Tapi kita dah berkonfirm dulu kalau betul kita punya sebutan tu, kalau salah minta maaf. Kalau betul tu Kalau komen salah is betul. streets. Kalau salah. Tapi aku kita rasa- tadi. Aku Kalau rasa betul- kita minta maaf dulu lah. Minta maaf. Kita minta maaf on behalf of Rizah. Tak apa, nanti kita pakai AI so dia check kan kita. Yeah. Okay, boleh check sekarang. Boleh check Jangan main phone, jadi orang marah. Asal boleh je. Cuba. Okay, Tapi kena ada suara lah. Tapi apa ni sekarang? Pronunciation. Kan aku cakap jangan buat kelakar. Aku dah berpuluh play sih. Cara cakap pengangkutan bahasa Kelantan. Kalau bukan pengangkutan ya. Telo kerata. Betul. Mana suara dia? Ah? Ada suara dia. Tak ada siapa pengangkutan? Tak, dia kena dengar suara dia. Dia Oh. pronunciation sama, spelling sama. Tapi cara diorang pronounce tu yang lain. Tapi dia pengangkutan. Mana ada pengangkutan? Cara pronounce pengangkutan bahasa Kelantan. Tak tekan. Tangan ni panas. Kalau nak sebut dalam bahasa pengang betul. Pengangkute. Betul lah tu. Yalah. Pengangkute. Pengangkutan. Pengang bukan pegang. Tak ada pegang lah. Pengangkote. Pengangkute. Kau cakap tadi pengangkutan. Betul. Pengangkote. Engkau lah. Kau lah. Nama dia siapa? Ritz. Jabate. Pengang. Oh, aku cakap pengangkote. Itu kira Engkau dapat lain pengangkutan Zul. Kau cakap. Apa ni? Tizul ni. Favorite. Dia kasih sampel. Contoh dalam ayat. Pengangkute awak susah sini. Apa? Aku tak tipu. Aku baca yang bawah ada sampel-sampel. Apa dia cakap? Pengangkute awak. Susah sini. Pengangkutan awak susah sini. Pengangkote awak susah sini. Ini sampel dia, tak tahu lah. Aku baca, aku tak tipu hari ni baca. Tapi kalau Tengok lagi. kalau ni kat kitanya layman ni problem tau. Pengangkutan awak susah sini. Mesti lah susah sini. Tapi nampak nota penting. Orang Kelantan jarang guna perkataan ini. Engkau lah. Nama dia Ritz. Nama dia Ritz. Betul. Pengangkote. Pengang. Pengangkote. Tak tahu lah, tapi maybe penggang lah. Okay. Tak tahu lah, pasal pronunciation susah. Kita bah motor. Kalau kau nak, aku boleh buat audio. Back down lagi. Lebih-lebih. Yalah guys, kalau korang tahu komen ataupun hantar kita vote audio note lah. Audio ni kita nak tahu juga dia punya real Boleh. real apa tu pronunciation. Betul. Tapi interesting the beauty about the world is bila kau pergi travel around the world, Melayu aja ada macam-macam style. Betul. English ada macam-macam style. India ada macam-macam language. Macam gitu, that kind of India punya language kau tahu? Wombada. tu famous. Biar dia cakap. Oh, okay, cakap. Wombada. Kau tak cakap apa tadi Wombada? Kau nak cakap benda lain kan? Aku tak berbual. Kali Zul masuk. apa ni? Aku kena handbrake kejap. Kau cakap apa kau nak cakap? Siapa dia? Itu je. Itu je aku tu. Aku pun tahu. Aku ada kawan ni lah. Dia ustaz kat Singapura, tapi dia baca bahasa Kelantan. Dia viral kat TikTok juga. Bahasa apa? Kelantan. Nanti aku tanya dia, betul tak pegang koteh? Masih ya? Betul. Aku boleh nanti tanya dia. Kalau nanti aku kasi korang dengar. Kau dah confirm kan dia boleh pegang kote dia ke tak? Okay. Tak ada. Aku baca India juga. Cuba. Munir vali babune di endrem todu wanok kubai. Alamak. Betul. Ramai sedap.
Kari yang nekai ruli turuna buku baik. Yala pati yala. Yalah Oh. pati yalah. Surang gani. Eh, Surang gani. Tu baik kat sini. India ke tu? Itu Sri Lanka. Lagu lagi apa? Lagi apa kita fikirkan? Okay, pasal apa lagi boleh korang berbual? Friends. Friends. Jam apa hal? Je m'appelle Jean-Pierre. Et vous? Au revoir. Bonjour. Au revoir. Delivery. Oh, apa tu? Dari Cantona. Delivery. Croissant. Okay, Japan. Japan. Konnichiwa. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Konnichiwa. Konnichiwa tak? Toyota? Betul. Kawasaki? Ah. Mitsubishi. Hai. Tapi style dia orang mesti Hoi. And culture dia orang dengan Korea sikit lebih kurang Dia ke? Tapi aku China dengan Korea. Aku wish macam wonder whether China, Korea, Japan were they one before they separated on Tak, their own. China pernah tak salah aku pegang Korea. So Pegang kalau kau- kotai ke? pegang kotai Korea. Oh. Jadi diorang ada influence China. Kalau kau pergi Korea, kau visit dia apa shrine dia apa-apa Oh, kan. okay. Diorang ada Sikit lebih kurang. Chinese influence. Ni lama-lama gila lah. Maybe 100 years ago punya. 안녕하세요. During Emerald. ada Chinese ba? Jangan lupa makan sayur. Hujumi ba. Sarang hewa. Betul lah. Weh. Macam gitu lah. Dia kata banyak. Weh. Kau tengok cerita Korea? Tak. Ya aku tengok. Kira ada Nyanyi sikit. Tapi dia macam sinetron. Lupa. Dia macam sinetron cerita dia orang. Betul. Tapi aku tak macam aku baca English subtitle lah. Jadi aku tak macam sengaja nak tangkap apa dia cakap tau. Tapi aku belajar macam culture dorang. Actually many of the stories there, aku banyak tengok cerita lawyer, cerita doktor, cerita ni kan. And it's based on a lot of true story. Ngajar dorang hidden message lah. Macam corruption ni semua kan. Which bila aku baca betul, it's really actually betul Happening in there. Betul. Sengaja diorang make it macam as if drama lah. Jadi orang tak macam direct lah. And aku tahu banyak in the world ni, banyak movie, banyak drama, banyak ni semua kan. Sometimes diorang selit-selit benda gini, unsur-unsur gini, just to macam Awareness. jadi macam warn lah, kau jangan nak gini orang tahu tau ya. So macam gitu lah. Just to macam selit unsur-unsur gini. Which aku rasa macam interesting how they even actually local punya movie pun ada tau. Kalau dia tengok macam Boyz II Men kan, they did selit-selit benda-benda gitu dalam unsur. Kau kena betul-betul tengok lah. Kena tengok macam ni macam kutuk ni je kan. Macam jadi macam kau boleh nampak, tapi dia very subtle. Jadi kau tak perasan. Tak boleh direct. Tak direct. Sengaja betul juga ni dia cakap macam that kind of thing kan. Betul. Could be just one sentence macam ni aduh, everything so expensive now. Macam gitu kan. Very subtle lah. Macam kau takkan perasan. Macam pasal kau boleh relate, jadi kau tak perasan lah. Maybe. But tu lah interesting. People like us, kita dah adult, kita macam budak-budak diorang akan ketawa, diorang macam to them is a joke. Yes. Macam kita dah faham. Betul. That's why kita boleh relate all this kind of information yang diorang send over tu. So tu yang kita voice note where kita record everything, then kita upgrade the software where become information, and it's a very informative tool to give us the gather all the info. Tapi kau berbual tadi macam pakcik sah. Budak-budak sekarang Dah pakcik je. Pakcik Ha. Kau lah. Aku belum depan belum 4 lagi. Depan dah Belum 4 lagi. belakang? Dah pendapat berapa kali? Belakang dah 80. 80. Depan belum lagi. Soon. Belum. Lagi berapa bulan ni? Jadi yang paling muda akulah. Pegang kotel. Walaupun aku yang nampak paling tua aku rasa. Dia pegang kotel. Jadi Jadi siapa-siapa nak pegang kotel tu jumpa dia, boleh? tak boleh. Kau ni salah cakap tau nanti. Kereta. Dah tadi ada check bukan pegang, pengang. Oh, pengang. Kau tak boleh pegang kotel. Pengang kotel. Kau macam ni, orang cakap tahu bergedil, tetap nak cakap tahu bergedil. Tahu bergedil, Tak bergedil, Kau pun sama juga. Pegang kota, pegang kote. Kau Pengang kutuk kita kote. gas ni. Pengang. Apa? Kau kutuk kita gas. Siapa? Ya. Tak nak cakap lah. Alah, kalau korang rewind lah. Kalau diorang dah sampai episod ni, means diorang dah dengar apa kita berbual. Betul. Diorang tahu dah. Diorang kena cari Kita test jugalah whether diorang dengar kita dengan podcast lah. After diorang dah jadi guest, diorang dengar tak? Betul. Kalau Kira kalau diorang betul kitanya Brocode family Brocode fam kira diorang akan tahu apa reference kita tau. Betul. Jadi Diorang kalau kira diorang dah jadi inside circle kita. Jadi macam diorang tahu apa yang
hantu yang tak ada baju dekat Changi. Betul. Sekarang Yang mouth to mouth. Diorang tahu reference kita. Encik Selamat. Encik Selamat. Hari ni tak panggil Hari- selamat Pasal datang. kita dah panggil? Pasal kita cakap selamat malam. Belum lagi. Tu dah habis lah. Tu dah Memang last. dah Hari Raya punya episod pun dah habis. Dah bukan Hari Raya ni. Jadi tak ada Selamat Hari Raya. Dah habis. Tunggu Sekarang Hari korban, Raya korban. Haji je. Tapi kalau Haji takbir je. Oh, cuba sikit. Takbir Di pagi raya. Cet. Itu lagu raya lagi. Tak boleh. Dah habis. tapi serius, radio akan main lagu raya lagi oh. Betul lah. Tapi Ya ke? certain song. Aku tak Selective song lah. Selective Macam, song dia. tak pernah dia tahu. macam tak ada hari raya Aidilfitri macam hari raya punya. Tak ada hype random lah. random. Hype dia sikit lah. Macam Tak ada macam raya. Tak ada. tak ada, macam kalau sebut pasar raya Jet. raya Jet. tak lupa. Tu lah. Lagu that kan lagu macam ada raya tapi macam bukan hari raya lah. Generic lah. Kira Generic. macam generic. Pasal kita celebrate apa. So kalau kita still go visiting. Macam all this kind of. tiada salam. Itu tak ada Ada dia. Ada juga. Pasal tu bukan raya-raya. Dia cakap kau baca pasang kurung biru je apa. Macam orang dia tak ada itu je lah. Okay, kalau gitu lagu yang ni lah, Jodoh Lebaran yang sekarang tengah trending boleh main lah. Tu lebaran. Lebaran is lain. Oh, okay. Dia- Tapi Hari Raya Haji bukan Lebaran ke? Lebaran juga apa? Dia tak cakap jodoh hari Aidilfitri. Tu aku tak tahu Aku belum sampai tu lagi lah. Aku yang Melayu sampai Dia macam mana dia lagu dia? Sikit hari Riz joget dengar tak? Lebaran. Oh, Dia miau-miau tu. 2, 3 kucing berlari. Kau dengan aku lah tu Mana nak sama dengan si kucing belang. Tangan bukan gini. Gini lain bodoh. Gini. Kadang kena bodoh. Gini lain. Dia cakap bodoh saya. Biadab. Salah. Salah. Ini lain. Aku tengok video kau joget kiri kanan tangan. Itu dah otak tak bergerak kau. Backstory Diorang kena joget atas stage ni dua ekor ni. Kita jadi dancer. Yeah. Kalau korang komen tak aku ada. upload video tu. Tak ada. tak ada. Jangan komen untuk video. Jangan. Nak bayar kita. Jangan komen. Tak tidur malam korang. Cik korang komen lah. Komen, jangan minta video ni je. Komen Zulas please upload the video gitu lah. Tapi tunggu kalau ada lah, kalau ada. 3678. Tak ada. Aku upload terus immediately. Reels. Kita tengok. Okey lah kalau boleh. tengok. Okey, minta nanti Zul upload lah. Kita tengok. Kalau komen lah. Kalau komen tak komen tak minta dapat lah. Kalau nak sila komen. Jangan ikut korang. Tapi Apa? dorang Tak kisah. dorang Boleh. nak Tak trademark apa? penjoget boleh contact kita Penjoget, penari. Oh, penari. Penjoget contact dia. Dia penjoget tiang. Wow. Penjoget. Penjoget Bahasa orang putih? Penari. Apa? Tak lamppost dancer. Wah, tu okey. Pole dancer. Lamppost tak nak. Wow. Pole dancer kau. Macam tu lah. Eh, Kau nampak? Boleh nampak. aku kan premium Tak, subscriber. Aku minat. Premium subscriber OnlyFans kau lupa ke? Aku pernah yang highest aku pernah is ni fire station-nya. Tinggi. Dari atas joget sampai bawah. Pusing. Kaki mau cramp macam tu. Tapi susah dia tak boleh pakai apa-apa lah. Kalau pakai apa-apa nanti nak. Tapi tak licin ke? Ha? Bukan licin. Tak melecit ke? Tak asal ada orang pegang ni. Orang letak minyak Dia laju sikit lah. Pegang kote. Pegang kote. Dia Fireman. tak pasal fireman kan. Pegang kote, pegang kote lah. Naik fire truck. Dia ramai yang ni pengangkutan kau. Busy Busy hari tu busy lah. Kira tu rompol dia dah habis lah. Ni nak kena Habis. R21 aku rasa. Habis. R21 kita ni. Tapi betul lah. Jangan dia, biasakan lah. Dia nak turun tu dia nak kena. Ada lagi ke tengok dia nak tambah. Pegang kau lah. Tak, Tapi pegang aku pole dancer je. Nak pegang apa? Tak pegang buat apa? Aku boleh stop ini betul lah Apa pole. Dia kepitkan lebih tu stop. Sekarang orang percaya Diorang suruh aku buat ada Zul upload video of you pole dancing. Aku pun nak tengok. Tak boleh lah. Subscribe lah. Aku apa? Dia premium aku premium subscriber. Kau belum okay. kau belum ni je. Tapi tak boleh download. So tu Yalah. siapa tengok-tengok lah. Screenshot pun tak boleh je. One off je. Kau macam nak screenshot apa atau screen apa record kan? Tak boleh, hitam. Dia macam eksperimen betul je. Aku play balik hitam. Dia macam ke dia tengok video siapa tu? Tu lah. Kau macam eksperimen je. Macam biasa tengok. Kau selalu habis duit itu lah. Subscribe. Patutlah Tak sangka lah. Dia dah bayar belum? Nasib baik dia berani pasal lah. Ada orang tu dia pakai headphone juga. Jadi dia tak. Tak dengar tu. Tapi apa-apa diorang berbual ni semua hanyalah penipuan lah. Oh okey. Teman-teman kita Gurauan. Tapi- bukan penipuan gurauan. Ya. Hairul berbual yang sebenarnya. Baiklah. Ya, Sengaja jadi itu tengok. je lah. Apa dia? Dan Kita tipu dia sebenarnya betul. aku mengharapkan Ku mengharap
mengharapkan Ramadan dah Raya Haji ni. Dah. Apa? Ku mengharapkan Aidilah. Tak sedap kali ini penuh korban. Penuh korban. Singapura masjid masih ada korban-korban lagi. Ada, dia orang expand lagi. Dua masjid additionally. Ya, dapat. dapat. Dulu masjid. Tapi harga dia lah paling murah aku rasa $500 plus. Ada yang sampai $700. Tapi aku rasa the good thing is that we have a very good supplier lah kat Singapore ni. Tapi, cakap on this aku rasa broker pun kalau korang nak apa ni tempah korban pun kita boleh dapatkan lah. Betul. Contact Nanti kita. korang DM kita je. Betul. Actually, kita dah boleh promote lah actually. Dah diorang boleh email kita dekat mana, thebrokopodcast@gmail.com. Betul. Kat sini boleh DM kita. Ada SG tak? Aku tak ingat. Kau tanya sekarang. The Brokop Podcast SG. brokopodcast@sg.gmail.com. @gmail.com. Dapat nanti kita taruh kat komen kita. Komen. Pasal ada orang tak nak DM dekat Instagram ni, semua orang malu. Dia nak straight. Ada kasih Tak, kita email. tulis email kita kat dalam komen Yes, tu. betul. Jadi dorang So boleh. that is another way that diorang boleh contact kita, and it's Betul. easier for us to keep record. Betul. Yes, Betul. Betul je. Tapi kalau kita punya kambing tak sembelih kat Singapore jadi tak boleh ni lah, kita we get our overseas and trusted sources. Yes. Trusted. Dia dah Trusted. bertahun-tahun Yes, dah bertahun-tahun. Tahun-tahun. Nanti maybe next episode or nearing then kita bilang lah. Boleh. We get the Kita kena bilang in advance. Jadi dia boleh Yalah kira maybe next one lah. next kita episode at least kita boleh dapat details, then maybe we kena boleh share. shout out kan lah. Shout out. Pasal Tapi nak kena order sebelum ada date dia lah. Nak kita akan bilang, beritahu juga. betul pasal betul nak Ni betul. macam serius okay. Apa ni? Okay. Betul lah. Betul lah. Pasal kita first dah pengangkut teh. Betul. Jadi ni kita pengangkut teh kambing. Yes. Yeah. Yes. Apa yes? Kotak Riz lah, kambing. pengangkut teh kambing. Wow. Dia mau ambil apa? Kambing. Kambe. Itu bahasa apa pula tu? Kambing. Kambe. Kambe. Mau ame? Kambe. Tapi tak tahu apa kalau sih yang orang mau ambil Kelantan- kambing? Gambe. Okey, tak nak sambung. Bunyi dia macam itu. Tak nak sambung. Tapi betul lah, kita actually nak discuss about something kan, tapi aku pun dah tak ingat. Tak apalah, aku rasa itu kita bawa ke next episode lah. Very interesting Yes. topic tau. Korang kena dengar next episode, kita nak berbual pasal this very interesting topic. Apa? Itu yang penting. Kalau lupa kan? Topik Saya tak ingat. mengapa Apa-apa, kita- pakcik tua-tua Pakcik tu? pengangkut teh. Pegang kau tadi. Yes. Reach kereta besar apa? Tapi talking about Hari Raya Haji. Hari Raya Haji dengan Hari Raya biasa ni, Hari Raya dia ada apa? Hari Raya Aidilfitri ni, dia kira korang masih visiting ke? Korang jenis tak keluar pergi masjid tengok kambing atau korang memang Dulu keluar yes visiting? lah. Sekarang tak boleh tengok pun. Macam it's covered what. Korang tak boleh tengok lagi Unless kau korban. Unless kau yang Kau korban yang buat, boleh. boleh Tak masuk payah, dulu kat gate tu kau boleh diri Aku kat main fence. kambing pun dulu. Aku dulu bantai boleh Kau pegang kote. Kau Pegang main kote kambing? kambing. Aku grow Main up. kambing? Ni cerita guys. Itu cerita pasal Raya Haji. Interesting. Main kambing. Aku main Kambing? tak, aku dulu time daripada kecil kalau besar aku volunteer masjid. Jadi aku macam dapat jaga kambing lah aku. Tapi diorang ganas lah kata lah kambing. Betul. So interestingly kita dapat main confirm lumpur habis lah. Confirm lumpur habis pasal dia tendang-tendang kan, aku tahan kan. That's how is. Aku main sakit kenangan kat Al-Mukminin. Violent, Kambing tu lari on the road. Pernah on the road. Sakit main lari on the road. Terlepas. Terlepas. Tapi kau pakai balik baju seluar semua untuk kejar dia. Ya, kau ni berwasa Raya betul. Haji tak kan? Kotor. Kau Pasal ni baju kau agak-agak kotor lah. apa? Baju kau kotor apa? Kena tukar. So ni lah. So no, ni cerita betul lah. Serius. So interesting lah. Raya Haji dulu gitulah. So kalau sekarang lain lah. Sekarang tak nampak kau tak nampak kambing pun lah. Jadi kadang-kadang Raya Haji tapi kau tak nampak kambing pun sekarang. Dia tak ada budak-budak sekarang tak nampak dia punya Kambing itself lah. Ya. Experience lah. Tapi kau Ya. pernah kena sondol tak? Pasal kau jaga kambing. Aku pernah dia macam sondol tapi sedang dia macam pushing je tapi dia tak sondol macam bull gitu lah kan. Okay. Dulu aku kecil-kecil pernah macam pergi Farm. kalau ni pergi somewhere in JB, aku relative kampung ke apa. So aku ingat arwah bapak aku nasib baik tak kena ni sah. Dia dah dia nak attack lembu saya kejar lembu ada Oh hole lembu. tau. Oh lembu danger. Bapak aku dah kira dah reverse. Habis belakang macam tembok ke apa. Habis nasib baik tu lembu dia Terlepas lah. headbutt. Tapi pasal Tanduk dia. Tanduk dia kiri kanan. Kira tak apa-apa. Kira tak langgar bapak aku perut pun. Kiri kanan dia. Oh serius lah. Nasib baik sah. Kalau dia sengit sikit je kan, Dah tembus lah. dah jadi anak yatim. Saya aku lagi earlier than Betul lah.
Seram Oh, dia punya Lembu seram lah, lembu. Pasal lembu besar. Lembu violent. Lembu Sampai. gila. Lembu gila. serious? Kesian Mad cow disease. tu dia. Dulu member aku bastard siap. Asal? Mad cow disease kan. Time mad cow disease. Habis kita makan McDonald ke Burger King lah something. Dia kan yang tengok burger dia masih macam, kalau meat dia ada lain sikit kan. Orang cakap macam takut mad cow disease lah. Aku macam ingat Aku nak gitu. makan. Kali member aku cakap, siapa ni kau boleh lain lah macam mad cow disease. Sial lah. Seram, sial. Datang muda-muda. Tak takut kan Aku ni saya trauma sampai berapa hari. Sial lah nak mati pun saya ni. Bodoh Tak lah. yang tak mati. Dia jadi gila. Bodoh lah Rashid. Kau ada aku. Dapur lama lah. Ha? Rashidah Utama. Tak ada Rashid utama. Kalau orang kenal dia panggil Rashid Bulu lah. Nah, banyak Rashid cerita Bulu, pasal kau Rashid dengar Bulu. Kau ni pasal kau lah kau disease sampai sekarang dia ingat. Betul. Yes. Sampai sekarang dia tak makan burger lagi. Tak. Dia makan Tak makan. Roti Tak je. makan. Patty dia Kau kasi imagine kita. dia punya trauma dia. Rabak sih. Aku kat McDonald order cheeseburger without the burger. Without the patty. Patty bukan without the burger. Without the burger. Kira without the Kalau kau patty. order cheeseburger without the burger dah kosong dah. Kosong lah. Kadang aku gitu lah. Tak kosong terus. Kosong. Paper je. Oh receipt je kau ambil. Tak paper wrapper dia. Oh rapper masih ambil Oh, tu kau memang suka paper lah. Paper. Paper lunch. Rapper. Kau suka lah rapper. Pasal kalau Kadang aku ada rapper-rapper kau nak minta, dia confirm tak kasih apa. Jadi kau kena beli burger without the burger. Kau pernah try tak? dapat Dia rapper. kasih aku pernah minta. Kau Kau bodoh tak pasal aku Kau pernah try ni lah, beli Pepsi kotak. tak pernah. Aku zaman lain lah. Generation jauh sangat. Nanti Betul. McDonald kau try. Nanti can I have one Pepsi kotak? Apa tu? Pepsi kotak. Dulu lah. Pepsi dalam kotak. Ada? Korang tak tahu? Tak tahu. Memang tak ada lah. Betul lah. Nanti Aku tampak rasa siapa kita. dia ni lah, umur dia gitu lah. Dia yes. joke macam ni lah. Level lain lah. Joke pakcik. Ya, itu dia ada hero. Next episode kita buat dah. That jokes. Pakcik. Jok pakcik. That pakcik. Yeah. Okay. Kita sampai ke akhir episod Penghujung ini. Penghujung episod. Dan jangan lupa like, share, komen. Jangan lupa. Like, share, komen apa ni? Follow, subscribe. Kasih kita 5 star kat di Spotify dan YouTube. Yeah, dan social media kita yang lain kalau bila kita dah start upload, you all tolong komen, tolong Tolong follow share juga. Dan juga sekian daripada kami. Thank you so much for watching. And minta maaf this topik banyak explicit Tempat tu dia je seorang. Dia seorang je. Dia seorang je. Dia kadang-kadang tak boleh control sikit. Minta maaf. You all dengar mesti ramai yang happy boleh relate lah. Tapi kalau budak-budak dengar, kalau boleh this episode janganlah. Pasal Zulaz dengan Airul kita minta apa. Pasal diorang ikut umur tu, diorang memang tak boleh control. Diorang ambil bawel. Dan juga diorang ambil Apa? kata. Kita tak control vowel ke bawel? Bawel. Bawel is lain. Tu lah tak boleh control lah. Dia ikut umur tak boleh control bawel. Jadi sebab tu mulut pun tak boleh control. Ikut umur kan. Sorry kalau kau punya sofa kotor nanti. Sorry yang kau yang ni. Sorry no cure. Okay. Jadi thank you so Kau much. dah dengar kau tahulah siapa yang paling kotor kan. Tak payah cakap lah. Siapa? Tak payah cakap lah. Orang tahu lah. Kau dengar dah tahu. Tadi dia orang dengar apa the whole episode. Tak tahu. Okay. Tengok macam okay je episode. Yang bahasa Kelantan je siapa yang start. Aku bilang aku. Bahasa Hari Haji pun siapa yang start. Jadi kau tahulah. Siapa yang buka topik tu? Ya. Okay. Okay lah. Dan jangan apa nama? Apa kan nak cakap apa tu? So apa? Okay, so selamat malam. Selamat macam dia, selamat. Dah datang balik dia? Dah datang balik. Okay, bye. Bye. The Bro Code. Yeah, we chill, Laugh and share our load. Jangan lupa Bro code, the bro code. Read Zulaz Hairul. Let's go. Bro code, the bro code. Talk about the world, Everything we know. Time. Code, the bro code. This is the place. Welcome to the show. Muah.